Daripada segi kerosakan kepada rumah dan juga premis, Jawatankuasa telah mengenal pasti sejumlah 87 buah rumah dan premis yang mengalami kerosakan total loss. Dan ia tidak boleh didiami sama sekali. Selain itu, 148 buah rumah terjejas dan mengalami kerosakan tetapi boleh didiami setelah melalui proses baik pulih ataupun penambahbaikan. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kesihatan Negeri akan mengambil tanggungjawab memurnikan data jumlah penduduk yang benar-benar terkesan dengan insiden kebakaran ini supaya tidak timbul sebarang isu mengambil kesempatan ataupun mereka yang tertinggal atau terlepas dalam menerima sokongan dan bantuan yang telah ditetapkan khususnya untuk di Taman Harmoni dan juga Kampung Kuala Sungai Baru. Dan untuk maksud tersebut, kita akan memurnikan data tersebut dengan diketuai oleh unit bencana daerah ataupun pegawai daerah selaku ketua unit bencana daerah dan bekerjasama dengan JKM, dengan ICU, dengan Petronas dan sebagainya untuk memulakan proses penyampaian sokongan sama ada 2,500 dan 5,000 yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri seawal hari Isnin akan datang. So dalam masa beberapa hari proses pembunyian itu akan dibuat dan penyampaian akan dimulakan pada hari Isnin dan bermula Isnin dan juga hari Selasa dan hari-hari seterusnya, dan kita akan membuat pengumuman rasmi dalam masa terdekat dan masa tersebut.